satu hari nanti semua manusia mati, dan selepas pada mati semua manusia akan hidup balik. Ketika itu kami tidak membawa apa-apa pun untuk makan, untuk minum. Tidak ada air yang kami bawa untuk minum di padang mahsyar. Tidak ada sebiji nasi yang kami bawa untuk makan di padang mahsyar. Tidak ada kain seorang benar yang kami nak pakai di padang mahsyar. Hanya bergantung bulat-bulat pada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak kenal Nabi Muhammad kerana dia telah mati 1400 tahun dulu. Dan Nabi Muhammad tak kenal kami kerana kami baru lahir. Tidak ada cara lain untuk kami kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad kenal kami daripada bergantungan di atas usaha kami sekarang ini. Kami buat kalau yang Nabi Muhammad setuju, kami tinggal kalau Nabi Muhammad larang, insya-Allah adalah tanda yang membolehkan kami kenal Nabi Muhammad kenal kami, dan mudahlah kami kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah buka pintu hati kami supaya hidup kami ini mempunyai kesiapan, bekalan untuk akhirat. Sama ada akidah kami pun biarlah akidah kami guna di akhirat. Sama ada ekonomi kami pun biarlah ekonomi kami guna di akhirat. Sembahyang puasa kami pun biarlah sembahyang puasa guna di akhirat. Sama ada memangkah, sama ada mengundi, sama ada properti, semuanya tolonglah jadikan dia bekal untuk kami hidup di akhirat nanti dalam syurga, tidak dalam neraka. Allahumma amin wa hidayah terimalah.